Okey, kita nak pasang dia punya pipe minyak dia. Dia punya soket minyak dia kat tepi ya. Untuk enjin pulser ni kat tepi sini. Kalau Yamaha ataupun Hangkai saya sebelum ni, bahagian depan ni. Ni bucu sebelah kiri. Okey, dia punya hose dia berapa meter, nampak macam panjang juga ni. Meter. Lebih kurang 2 meter lah. Okay. So dia punya soket dia sama je macam Yamaha. Nak panah ni Yamaha ke sana ni, ke arah enjin lah. Okay. Nak masuk ke carburetor. So yang ni duduknya dekat sini lah. Dia punya ada tempat jarum ni. Okay. Yang ada lock ni sebelah sini, tempat untuk kita lock dah. Okay, so masuk sampai bunyi ketak. So dah kemas. Okay, seterusnya yang ni pun sama juga. Okay. Alright. Lepas tu kita buka sikit lubang ni, skru ni, bagi udara masuk. Seterusnya kita kena pump lah. Okay. Pump sampailah rasa keras. Okay. Okey, sudah rasa keras ni maksudnya dekat carburetor minyak dah masuk, dah penuh. Okey, yang penting dia punya key switch ni pastikan dah pasang lah. Kalau tak pasang dia punya key switch ni memang tak hidup enjin. Lepas tu untuk first kita kena tarik cok lah. Okey, tarik cok dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila dah bunyi macam nak hidup tu, kita off cok, tolak ke dalam. Okey, tutup balik cok. So kita boleh sekali lagi tarik. Bismillah. Okey, dah hidup.